Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bilisani Musa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini, pada malam 22 Ramadan, kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan yang sementara ini, untuk mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam tazkirah ringkas kita pada malam ni, kita nak membincangkan berkenaan dengan keadaan diri manusia itu sendiri. Apa yang membezakan antara diri seorang manusia dengan yang lain? Satu analogi diberikan oleh Dr. Daniel Zainal Abidin dalam buku beliau Formula Kejayaan dalam Quran. Dia kata apabila kita tengok anak-anak kecil bermain belon, apabila ditiup belon, jadi apa beza antara belon yang ditiup secara manual dengan belon yang dimasukkan sejenis gas daripada alatan yang tertentu? Mungkin belon tu sama besar, kita tiup belon, belon jadi besar, tapi bila kita campak dia jatuh ke bawah. Tapi ada belon yang lain, apabila dimasukkan sejenis gas yang bernama helium, guna alat masukkan gas helium dalam tu, dia boleh naik sampai ke langit. Belon yang sama, tetapi isi yang berbeza. Belon yang kita tiup, dia hanya menggunakan pernafasan kita, itu je. Tapi bila kita campak, dia jatuh ke bawah. Belon yang berisi helium, kita biarkan dia akan naik terapung. Dr. Daniel Zainal Abidin memberikan penjelasan. Begitulah juga dengan manusia itu sendiri. Apa yang diisikan dalam diri seseorang, itulah yang membezakan antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa beza manusia ni. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pandang lebih mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah, iaitu orang yang paling bertakwa. Jadi beza tubuh badan manusia
sama ada diisi dengan iman dan takwa atau tiada pengisian. Badan yang sama, badan acong, badan mutu, badan si mamat, sama je, badan yang sama. Tapi badan yang mana satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Inilah apa yang kita isi. Sama macam belon tadi, kita isi dengan gas yang mana satu. Di badan yang tiada iman, yang tiada takwa, tak ada apa-apa erti, kosong begitu sahaja, tak ada apa-apa manfaat. Jual pun orang tak nak beli. Lembu kalau dijual ada harga, kambing jual ada harga. Badan orang kalau jual, tak siapa nak beli. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita bagaimana kita mengisi. Jadi Allah menjelaskan, yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Inilah dia peluang kita dalam bulan Ramadan untuk kita mengisi. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai aktiviti ibadah untuk mengisi diri dan jiwa kita dengan iman dan takwa. Dengan kita mengerjakan ibadat puasa yang mungkin dah berapa kali diulang-ulang dalam tazkirah, objektif atau maqasid daripada pensyariatan puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan ibadah puasa yang telah 21 hari berlalu, yang terbaki 9 hari sahaja lagi, marilah bersama-sama kita bermuhasabah diri, sama ada telah terpenuh sifat takwa itu ataupun bagaimana. Apabila kita bicara tentang takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Lalu Nabi tunjuk ke arah dada. Mereka nak gambarkan takwa ni duduk dalam diri, bukan duduk luar, dia duduk dalam. Sama macam gas helium dalam belon tadi, yang menjadikan belon itu istimewa, boleh naik ke langit, diisi dalaman. Takwa dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan ada 4 maksud atau ciri takwa. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Tuhan yang maha perkasa. Yang kedua, al-amal bitanzil, kita beramal dengan Al-Quranul Karim. Ketiga, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, persediaan untuk kita bertemu dengan hari perjalanan, iaitu hari akhirat kita. Ya, bila kita isi takwa dalam diri itu, dia merujuk kepada 4 perkara ni. Pertama, merasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ajar kita melalui ibadah puasa. Daripada puasa, kita takut melanggar perintah Allah, kita takut nak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu antara didikan yang Allah ajar. Walaupun kita bersendirian, orang semua tak tahu, kita boleh makan dan tak siapa pun tahu. Tapi bila ada takwa, maka kita tak berani nak melakukan perkara yang boleh membatalkan ibadah tersebut.
Yang kedua, Sayyidina Ali kata, bila kata taqwa ni berkait rapat dengan at-tanzil, iaitu Al-Quranul Karim. Kita 10 malam terakhir ni, kita nak mengejar Lailatul Qadar. Jika kita rujuk kepada karangan Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, menurut beliau, pengalaman beliau, jika puasa jatuh 1 Ramadan hari Senin, kemungkinan besar Lailatul Qadar 21 Ramadan, malam tadi ya. Itu ikut pengalaman Imam Al-Ghazali. Tapi dalam kitab Al-Bujairimi ada juga kaul yang mengatakan jika jatuh 1 Ramadan hari Isnin, kemungkinan 29 Ramadan. Tapi kita ambil yang hadis Nabi mudah, ambil 10 malam terakhir yang ganjil semua sekali. Kita usahakan. Apa istimewa Lailatul Qadar? Al-Quran. Mulianya Lailatul Qadar tu sebab Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Jadi bila kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar, kita kena menganalisa kembali bagaimana interaksi kita dengan Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Dekat, intim, atau bagaimana? Tidak ada erti kita mencari Lailatul Qadar tapi hubungan kita dengan Quran renggang. Kita rasa tak berminat untuk baca Quran, kita rasa tidak berminat untuk mengetahui isi kandungan Quran, kita pula tak berapa minat untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Jadi apa erti kita sibuk mencari Lailatul Qadar? Dia nak dapat Lailatul Qadar tu dari sudut penghayatannya, dia kembali kepada kehidupan seharian, hubungan kita dengan Al-Quran. Kalaupun kita asyik sibuk cari, habis je masuk pagi kita pun sembang, malam tadi kau jumpa apa kan? Air beku tak? Pokok sujud tak? Tapi dia tak baca Quran. Hubungan dengan Quran renggang. Tak ada usaha untuk menambahkan kefahaman dan melaksanakan isi kandungan Quran. Yang lagi teruk lagi, apabila disentuh tentang hukum hakam Quran, dia rasa menyampah. Kejik sikit haram, sikit-sikit haram. Ikut Quran, nak maju macam mana ikut Quran? Orang macam ni tak ada erti Lailatul Qadar padanya, kosong. Kerana mulianya Lailatul Qadar tu sebab malam diturunkan Al-Quran. Sebab itu antara maksud taqwa, Sayyidina Ali sebut al-amal bitanzil, kita melaksanakan isi kandungan Quran. Sebab apa kita puasa? Sebab Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa. Kenapa kita semayang? Sebab Allah suruh dalam Quran, wa aqimus salah. Kenapa kita bayar zakat? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa atuz zakat. Yang tengah panas sekarang ni isu zakat. Mana pergi duit zakat? Mana lagi afdal bayar zakat sendiri ke tidak? Ini tak boleh kupas lebih-lebih. Sarifki senyum. Ini senang cerita zakat bayar kat majlis lah. Itu yang selesai masalah. Biar pengurusan, cuma perlu ditambah baik. Sebab apa kita bayar zakat? Sebab apa kita puasa? Sebab apa kita semayang? Sebab Allah suruh dalam Quran. Begitu juga dengan kefarduan-kefarduan yang lain. Seluruh aspek kehidupan, tutup aurat pun Allah suruh dalam Quran. Buat baik dengan ibu ayah pun Allah sebut dalam Quran. Kita tidak menzalimi saudara, sesama jiran tetangga kita, tak menyakiti hati jiran tetangga kita pun ada dinyatakan hukum wajibnya dalam Quran. Jadi
beramal dengan Al-Quran itu adalah antara intipati untuk kita memperoleh takwa. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata wal qana'atu bil qalil. Bila kata takwa yang nak menjadi pakaian dalaman kita, iaitu kita cukup dengan yang sedikit. Sifat qana'ah, apa yang Allah kurniakan kepada kita itulah yang terbaik, dan kita merasa cukup. Tapi kalau ada sifat tamak, maka akan hilanglah sifat takwa. Sebab apa ada orang berani ambil rasuah? Sebab tidak ada sifat takwa. Kenapa dia ambil rasuah? Sebab rasa tak cukup, gaji tak cukup. Ni nak beli sofa baru, kalau tak ambil rasuah macam mana nak beli set sofa jati? Kena ambil rasuah sikit-sikit. Jadi kalau dia penguatkuasa, bagi lepas lah toke-toke mercun. Yang besar-besar, yang kecil-kecil kita tangkap lah. Yang besar-besar bagi lepas. Rasuah sebab apa? Ni nak raya, duit minyak. Jadi apabila rasa tak cukup dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka manusia akan hilang sifat takwanya. Sebab itu Sayyidina Ali kata salah satu ciri takwa tu kena ada sifat qana'ah bil qalil, rasa cukup. Apa yang Allah bagi itulah dia cukup. Sebab apa ada orang yang sanggup bergaduh bab jawatan, fitnah sana fitnah sini, sampai sanggup hina ulama. Sebab apa? Tak ada takwa. Sebab apa tak ada takwa? Nak berebut jawatan, nak berebut pangkat, nak dapat habuan-habuan dunia. Ini punca. Bila rasa tak cukup dengan apa yang ada, kita akan diperdaya oleh iblis dan syaitan, sanggup melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang keempat, Sayyidina Ali kata, bila kata takwa ni, al-isti'dad, kita buat persiapan. Persiapan nak ke mana? Liyaumir rahil. Kita nak bersiap-siap menuju ke tempat yang akan kita tuju, destinasi kita, iaitu akhirat. Maka dalam ibadah sepanjang Ramadan ini kita diajar oleh Allah persiapan-persiapan untuk akhirat. Kita puasa, kita qiyam, kita berzakat, kita membaca Quran, kita berzikir. Semuanya itu persiapan-persiapan nak bertemu dengan akhirat. Jadi dengan meningkatnya amalan kita, yang kita yakin inilah persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. Kerana kita tak tahu sama ada Ramadan ini, Ramadan tahun depan kita sempat jumpa atau tidak. Tidak ada jaminan. Ramai sahabat-sahabat kita yang sebaya, yang lebih muda telah mendahului kita. Dalam keadaan tak disangka pun tahun lepas kita boleh sama-sama ceramah kuliah. Ustaz Rifki, Allah yarham Ustaz Anwar rahimahullah, tahun ni tak ada dah. Kita pun tak tahu, mungkin inilah Ramadan terakhir kita. Maka persiapan-persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah antara kandungan takwa, iaitu kita buat persiapan. Rugi kita tengok dalam grup WhatsApp, Ramadan boleh cerita hal orang lagi, Ramadan cerita bab Euro 2016. Allah, ruginya masa kita. Bangun pukul 3 pagi tengok Euro. Sorry lah kepada peminat bola, tapi rasa rugi sungguh lah. Rugi sangat. Tak tahulah macam mana kita boleh kata tengok bola tu boleh menambahkan aset akhirat kita. Wallahualam. Mungkin ada yang berijtihad begitu. Tapi kita rasa biasa kalau kita tengok bola, jarang kita istighfar. Bola tak masuk gol, astagfirullahaladzim. Tak. Biasa kita kutuk pemain bola tu, ngumpat dia. Dia menang,
dia dapat hadiah besar. Kita dapat apa? Tak dapat apa pun. Berebut tahun ni Euro 2016, siapa menang, Jerman ke Itali? Bergaduh sama kawan dia, aku sokong Jerman, aku sokong Itali, aku sokong Perancis. Apa manfaat untuk akhirat kita? Itu cerita bab bola. Yang cerita bab-bab lain macam-macam perkara yang tiada manfaat untuk akhirat. Maka kita perlu bermuhasabah balik diri kita, kerana masa di hadapan kita sangat suntuk. Imam Ghazali kata benda yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Dah ada dah depan, cuma tak nampak. Tabir tu tak diangkat, tapi dah ada paling dekat dengan kita, iaitu tarikh kematian kita. Cuma terhijab je. Angkat hijab tu, jumpa terus malaikat maut. Paling dekat dengan kita. Jadi masa yang sudah suntuk, tetapi tugas kita yang masih banyak. Jadi mudah-mudahan dengan pengisian takwa yang kita lakukan dalam sepanjang Ramadan ini, khususnya 10 malam terakhir ini, kita mengejar Lailatul Qadar. Yang paling utama, penghayatan Lailatul Qadar itu dalam kehidupan seharian. Lailatul Qadar tidak terhenti setakat malam-malam tertentu. Sebab itu Imam Sya'bi menjelaskan, Lailatul Qadar itu siang dan malamnya sama. Apa maksud siang dan malamnya sama? Iaitu 24 jam masa untuk kita menghayati Lailatul Qadar. Bukan hanya sekadar malam ganjil, start maghrib sampai subuh full stop. Tidak. Dia adalah tarbiyah ruhiyah, tarbiyah kerohanian, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sehari ke sehari, khususnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sekadar itu sajalah untuk tazkirah kita pada malam ini. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.